Anda pasti selalu mendengar jolokan Sabah negeri di bawah bayu. Tapi tahukah anda sejarah bagaimana jolokan negeri di bawah bayu tersebut mendapat nama? Jolokan nama berkenaan adalah ilham daripada seorang penulis bernama Agnes Keith yang pernah mendiami rumah ini di Sandakan. Negeri di bawah bayu bermaksud Sabah, sebuah negeri yang terhindar dari bencana ribut taufan yang kerap berlaku di kawasan selatan Filipina, iaitu hanya di seberang laut daripada lokasi rumah ini di Sandakan. Agnes Keith merupakan seorang penulis berbangsa Amerika yang pernah mendiami rumah ini bersama suaminya Harry, yang juga merupakan pegawai kerajaan British. Buku Land Below the Wind merupakan sebuah coretan kisah-kisah manis kehidupan Agnes sewaktu tinggal di Sandakan, selain pengembaraan beliau bersama suaminya ke serata pelosok pedalaman Sabah. Kini rumah ini telah menjadi ikon pelancongan utama di Sandakan.